Ini adalah contoh pendapatan daripada cashback dan juga commission yang kita dapat daripada aplikasi ini. Ada yang dapat 40 sen, 4 sen, 20 sen, 30 sen, RM1, RM2, 30, 10, macam-macam lah. Pendapatan ni daripada cashback Shopee, TikTok dan juga commission aplikasi ini sendiri. Sekarang saya nak beli ni ubat spray ni, spray serangga ni. Jadi kita tekan dekat sini. Harga dia RM7.55. Lepas tu saya tekan share dekat atas ni, saya tekan share. So saya akan nampak lah dekat sini, kalau saya promote produk ni sebagai affiliate, saya akan dapat 20% iaitu RM1.52. Itu kalau saya promote dan orang lain membelilah. So sekarang ni saya nak beli dan saya sendiri nak dapat commission ataupun cashback daripada pembelian saya tu. Jadi saya copy link ni dulu. Kemudian kita buka apps Mova, allow paste. So tadi saya dah copy, jadi kita paste ni, dia dah ada found produk ni, kita tekanlah found. Okay, so estimate RM1.04 saya akan dapat. Maknanya 13.7% commission ataupun cashback yang diberikan. Kalau tengok dekat sini tadi, dia bagi RM1.52 commission kalau saya buat sale produk ni 20%. So kalau saya beli sendiri dalam Mova ni, kita akan dapat 13.7. So selebihnya tu Mova ambil lah. Maknanya kita paste dalam ni, dia yang jadi affiliate. So sebahagian keuntungan yang dia dapat tu dia berikan kepada kita balik. So banyak dia bagi kepada kita ni, lebih daripada separuh lah. So kita tekan balik order on Shopee. So dia akan kembali ke Shopee balik dan kita boleh belilah. Okay, kita boleh beli. Jadi saya akan buy sekarang. Saya beli 2 botol. Buy now. Alright, so kita buat payment, place order. Saya dah selesai buat pembelian. Okay, my purchase ni sudah ada pembelian. So kita tengok dekat sini, my purchase. Okay, so ada di sini pembelian saya, Mr. Power Insect ni, RM20.14 sebab saya beli 2 botol. Dan kita nak check balik dekat Mova. Kita tekan back. Okay, saya tengok dekat bahagian earning. Dekat earning ni belum masuk, jadi kita tengok dulu penjelasan dia dekat sini, my order ni. So dia bagi tahu dekat sini, saya tekan view all kat sini untuk tengok penuh. Maknanya bila kita dah order, tracking ni akan diproses dalam tempoh 1 hingga 3 hari. Dia bukan masuk terus lah. Ini adalah proses tracking. So bila sudah confirm, nanti kita akan terima duit itu. Jadi boleh baca di sini, always open Mova before placing order. Jadi sebelum nak order tu, sentiasa buka Mova dululah, aplikasi Mova ni, dan pastikan kita masukkan link tersebut. So kalau kita order 3 different produk yang berbeza-beza, make sure to open each product. Setiap produk tu kita kena masukkan link satu-satulah. Dan kemudian pastikan link yang kita klik sebelum pembelian tu adalah link yang terakhir ataupun link yang kita masukkan ke dalam Mova dulu. Kemudian baru kita beli. Pastikan itu adalah link terakhir yang kita klik. Jangan dah klik link tu pergi ke tempat lain, buka Facebook, buka itu, buka ini kan. Tak boleh lah. Jadi kena masukkan link dan terus buat pembelian. Jadi kita akan dapat balik kita punya cashback. So kita tunggu masa untuk dia tracking dan nanti saya akan update kepada anda. Untuk order saya semalam, ini semalam saya order. Jadi dia bagi tahu kat sini saya punya order dekat Shopee sudah pun dikesan. Jadi you can check in my order. So saya tekan di sini. Jadi nampak saya order produk ni dan estimate cashback saya dah dapat RM2.04. Dah dapat ni, maksudnya benda ni diluluskan lah. Cuma kena tunggu produk ni sampai dululah. Bila dah sampai, dah terima, barulah commission ini akan dirilis. So yang ini processing lah, dalam processing. So complete, belum ada, expired pun tidak adalah, baru satu je produk yang dibeli untuk contoh sahaja. Jadi kita boleh pergi pada bahagian me ni ataupun bahagian earning. So pada bahagian earning ni boleh tengok dekat sini, dekat processing. Okay, dekat processing ni boleh tengok cashback order di atas ni. So ini adalah cashback order yang saya beli sendiri. Ini team shopping commission. Ini adalah orang yang membeli under saya. Kalau kat bawah ni boleh tengok 0.46 sen ni saya dapat daripada pembelian orang lain lah. Dan ini ada lagi orang yang membeli ni, dia beli, so saya dapat 10 sen. Macam itulah contoh bagaimana kita dapat commission ataupun dapat earning.